Selamat kembali ke Autoguide Panorama. Toyota Highlander 2026 dijangka hadir sebagai satu peningkatan yang pintar dan teliti, bukannya satu reka bentuk semula yang besar. Toyota nampaknya memberi tumpuan kepada perkara yang paling penting bagi keluarga yang bergantung pada SUV 3 baris setiap hari, keselesaan, kecekapan, keselamatan dan ketahanan jangka panjang. Daripada mengejar gaya yang agresif atau prestasi yang berani, Toyota memilih pendekatan yang tenang, boleh dijangka dan mesra keluarga. Strategi ini menunjukkan pemahaman Toyota terhadap pembeli yang mahukan sebuah SUV yang boleh masuk dengan mudah dalam rutin harian tanpa sebarang kerumitan. Dalam segmen yang penuh dengan pesaing kuat, Highlander baharu ini mahu menonjol melalui keseimbangan dan penambahbaikan halus, bukan perubahan dramatik. Harga dijangka meningkat sedikit kerana Toyota kini bergerak ke arah barisan model yang lebih premium dan lebih berasaskan elektrik. Anggaran awal menunjukkan Highlander 2026 mungkin bermula sekitar 49,000 di Amerika Syarikat. Ini lebih tinggi daripada model lama yang hanya menggunakan petrol, terutama jika Toyota memutuskan untuk menjadikannya model hibrid sepenuhnya. Tetapi berbanding model Highlander hybrid sebelum ini, perbezaan harga masih dianggap munasabah. Toyota mahu Highlander terasa lengkap, cekap dan bernilai tinggi melalui teknologi serta kos penyelenggaraan jangka panjang yang rendah, bukan untuk bergaya semata-mata. Elektrifikasi dijangka menjadi tumpuan utama. Kebanyakan varian kemungkinan akan menggunakan tren kuasa hibrid standard dengan enjin 2.5 liter 4 silinder dipadankan bersama motor elektrik, menghasilkan 243 kuasa kuda. Sistem ini telah terbukti pada model Highlander sebelum ini. Ia menawarkan pecutan yang lancar, operasi yang senyap dan ekonomi bahan api yang sangat baik, sesuai untuk keluarga yang mahukan kenderaan harian yang cekap dan boleh diharap. Sistem pacuan semua roda, AWD, juga dijangka kekal sebagai ciri standard, memberi keyakinan tambahan dalam pelbagai keadaan jalan dan cuaca. Bagi pembeli yang mahukan lebih kuasa, Toyota mungkin menawarkan pilihan hibrid yang lebih berprestasi. Sistem ditingkatkan ini, yang sudah digunakan pada Grand Highlander, menggabungkan enjin 2.4 liter turbo dengan bantuan elektrik menghasilkan 362 kuasa kuda. Jika ditawarkan pada Highlander Standard, ia akan memberikan prestasi yang jauh lebih pantas, terutama ketika membawa penumpang atau menunda beban. Ini mungkin menjadi pilihan varian tertinggi bagi keluarga yang mahukan gabungan kecekapan dan kemampuan. Terdapat juga minat yang semakin meningkat terhadap varian plug-in hybrid, PHEV. Toyota sudah menggunakan teknologi ini pada beberapa model lain. Highlander PHEV akan membolehkan keluarga memandu jarak pendek menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya, sesuai untuk perjalanan harian, sambil masih mempunyai kuasa petrol untuk perjalanan jauh. Ini sejajar dengan tren global untuk mengurangkan emisi dan meningkatkan elektrifikasi. Saiz keseluruhan dan bentuk Highlander dijangka tidak banyak berubah. Toyota sudah mempunyai Grand Highlander yang lebih besar untuk mereka yang perlukan ruang maksimum. Highlander Standard mungkin akan mengekalkan dimensi seimbangnya, menawarkan tempat duduk yang selesa di baris pertama dan kedua, manakala baris ketiga masih paling sesuai untuk kanak-kanak. Keanjalan ruang kargo dijangka kekal sebagai salah satu kelebihannya. Di bahagian dalam, kemas kini teknologi dijangka menjadi peningkatan terbesar. Jangkaan termasuk paparan digital lebih besar, kluster meter digital sepenuhnya, skrin sentuh tengah yang lebar, sambungan telefon tanpa wayar, dan ciri bantuan pemandu yang dipertingkatkan. Varian lebih tinggi mungkin menawarkan audio premium, bahan dalaman yang lebih berkualiti, dan sistem kemudahan tanpa sentuhan. Secara keseluruhan, kabin akan terasa lebih moden, intuitif dan menenangkan. Toyota dijangka memperkenalkan Highlander 2026 pada pertengahan 2025, dengan jualan bermula kemudian pada tahun yang sama. Reka bentuk baharu ini memberi tumpuan kepada penambahbaikan bijak, kecekapan lebih baik dan nilai jangka panjang, memberikan keluarga sebuah SUV yang boleh dipercayai tanpa kerumitan yang tidak perlu.